yang terlalu dekat, memotong secara agresif, malah ada yang sanggup keluar dari kenderaan untuk bersemuka dengan pemandu lain. Sikap sebegini bukan sahaja berbahaya, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam mengurus emosi ketika berada di jalan raya. Kesalahan yang dilakukan oleh pemandu lain mungkin tidak disengajakan, tetapi reaksi berlebihan boleh menyebabkan situasi menjadi lebih tegang. Jika berdepan dengan insiden yang mencetuskan ketidakpuasan hati, ambil pendekatan yang bijak, jangan bertindak melulu, sebaliknya kumpul bukti dan serahkan kepada pihak berkuasa jika perlu. Sebagai pemandu, kita bertanggungjawab bukan hanya terhadap keselamatan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain. Mengawal emosi adalah satu keperluan ketika memandu. Dengan bersikap lebih sabar, bertimbang rasa dan berdisiplin, kita bukan sahaja dapat mengelakkan konflik, malah mencipta suasana jalan raya yang lebih selamat untuk semua. Okey, kembali dalam ruang yang penuh emosi ya. Ya. Tadi emosi tak? Agak emosi lah sebab saya rasa Fetri Yahya berjaya melakukannya. Okey, kali ni setengah orang tu nampak tenang. Ya. Dia nampak tenang bagi, tapi bila dia pegang steering je, dia berubah karakter ya. Oh. Boleh jadi orang yang panas sebaran, dia tekan mungkin horn tanpa henti. Betul. Apa yang menyebabkan boleh bertukar sebegitu pantas ya, daripada orang yang tenang, yang baik, ternampak macam okey, akhirnya menjadi seorang yang sangat agresif di jalan raya. Ataupun boleh dikatakan sebagai tiba-tiba menjadi samsing jalan raya kerana gagal mengawal emosi. Jadi bersama kita hari ini, kita ada dua tetamu istimewa yang akan sama-sama berkongsi, memberi pendapat iaitu tentang isu ini. Itu Profesor Dr. Rosmi Ismail yang berada di talian sekarang, yang bukan berada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Fitri dan Raihan. Alhamdulillah. Baik, Terima kasih. Okay, nanti kami akan bersama dengan Prof. Dr. Rosmi. Selain kita bawakan juga di studio Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari. Beliaulah Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kalangan Psikologi Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malayam. Terima kasih. Sama-sama. Sama kita di Meshai. Ya, baik. Jadi sebenarnya bercakap tentang mengawal emosi ni. Seperti yang Fetri katakan, orang yang tampak tenang tetapi tiba-tiba di jalan raya boleh hilang kawalan. Mungkin boleh kongsikan daripada sudut mengawal emosi di jalan raya. Bagaimana pendapat dengan Prof sendiri? Pertama sekali kita kena ketahui lah, jalan raya ni bukan hak individu. Jalan raya lah di mana dia macam satu masyarakat ada di situ. Jadi kita kena faham konsep itu. Kalau dalam rumah tu kita boleh buat apa kita suka, tapi di jalan raya kita kena berfikir orang lain juga. Dan keselamatan kita, keselamatan orang menjadi satu perkara yang penting. Jadi saya nampak di sini dari aspek psikologinya, kadang-kadang masyarakat kita ni, cara pemikiran kita agak terkebelakang. Minta maaf saya cakap macam tu sebab selalunya kita berfikiran dari segi kognitif kita, cara kita punya pemikiran kita kadang-kadang kata hari ni tak akan jadi pada aku. Hari ni orang lain yang akan kemalangan, tapi kita tak tahu siapa sebenarnya kan. Jadi di situ kita tidak mengendahkan keselamatan. Jadi budaya safety first ataupun keselamatan diutamakan amat kurang. Yang keduanya, pengawalan kemarahan seperti sikap panas baran dia. Panas baran ni memang orang yang dia memang boleh cool, tetapi tiba-tiba saja dia boleh melenting, bertukar. Jadi di atas jalan raya, seperti saya kata mula-mula tadi, banyak orang kita bertemu dalam jalan raya kan. Jadi corak penggunaan setiap orang lain. Jadi bila dia berhadapan dengan cabaran, dia rasa orang provoke dia, yang contohnya dia, kalau jenis panas baran, dia boleh bertukar lah. Sekelip mata dia boleh bertukar. Terutamanya memang kalau dia tak sedar dia tu jenis panas baran, ataupun tak ada kisah, dia tak ambil endah sama ada dia sendiri atau keluarga. Jadi dia bila atas jalan raya, kadang-kadang bila berlaku satu keadaan yang tidak menenangkan atau tak menyenangkan dia akan berubah tindakan dia lah menjadi satu yang berbahaya. Baik, dan juga kita dapat minta Profesor Dr. Rosmi komen sikit tentang insiden yang boleh mengundang bahaya dan juga mencipta rantaian ya. Baikkan itu berlaku dalam kampung-kampung tertentu ke nanti seorang yang langgar ni akan merit pula. Dia panggil kawal, akhirnya berlaku pergaduhan dan sebagainya. Bermula daripada mungkin hanya horn yang kecil ataupun tak puas hati, nampak mungkin isyarat-isyarat yang mungkin dia rasa tak senang, akhirnya mengundang kepada bahaya dan juga tadilah provokasi macam tu. Mungkin dapat dikomen sikit? Ya. Okey, fenomena
keganasan di jalan raya ataupun kita panggil road rage adalah sangat biasa lah. Bukan sahaja di negara kita tetapi di kebanyakan negara-negara maju pun memang sering berlaku. Dia berpunca daripada dua faktor lah. Yang pertamanya adalah faktor individu itu, iaitu dia mungkin mempunyai karakter, personality ataupun perangai tertentu, misalnya panas baran, tidak boleh sabar, cepat melenting, dan satu lagi adalah faktor luar, iaitu faktor mungkin berpunca daripada pemandu lain ataupun faktor persekitaran. Contohnya pemandu lain yang mencetuskan keadaan provokasi. Jadi kalau kita lihat insiden yang berlaku yang baru-baru ini di Bandar Teknologi Kajang itu, saya lihat kalau kita lihat filem ataupun video yang ditularkan itu, pada mulanya kita nampak seperti lori tersebut macam dia menghalang kenderaan warga emas itulah. Jadi kalau saya sebagai pemandu kereta warga emas itu pun saya rasa macam kenapa dia ke kiri dan ke kanan tidak memberi laluan macam nak menghalang. Jadi ini adalah satu cetusan provokasi. Kemudiannya apabila pemandu lori tersebut keluar dalam keadaan seperti, saya tak tahulah sama ada mungkin dia nak membuat sesuatu ataupun nak menyerah, kita tidak tahu keadaan sebenarnya. Jadi mungkin pemandu warga emas tadi rasa threatened, rasa terancam. Jadi sebab itu mungkinlah kita tidak tahu keadaan sebenarnya. Mungkin dia melanggar sebab nak mengelakkan daripada berlaku keadaan yang lebih serius. Kita tidak tahu. Tapi saya melihat kedua-duanya adalah bersalah, maksudnya melakukan kedua kesalahan. Yang melanggar lari itu memang salah lah, langgar. Kemudian yang provokator tadi itu pun salah. Kalau kita lihat peruntukan undang di bawah Section 40 bracket 1 Akta JPJ 1987 yang telah pun kita panggil sebagai dipinda pada tahun 2020, memang jelas mana-mana pemandu yang memandu secara melulu dan berbahaya. Jadi kalau kita lihat pemandu lori tadi berbahaya lah kan. Kemudian langgar itu pun melakukan kesalahan dari seksi yang berlainan. Jadi kalau kita lihat seksi 42 tadi, hukumannya adalah 5 ke 10 tahun penjara ataupun didenda 5 ke 10 ribu. Jadi ini satu perkara yang serius lah, mana masyarakat patutnya diberikan kesedaran bahawa jalan itu adalah bukan kita punya. Kita bayar road tax bukan maksudnya kita punya tau. Kita bayar road tax, kita bayar tol, bukan kita punya. Itu adalah public punya. Jadi saya nak menasihati kepada pemandu-pemandu pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati akan fenomena ini, kerana dia boleh mengundang keadaan yang lebih dahsyat, boleh membawa kepada pergaduhan, boleh membawa kepada kes kematian. Ini berlaku di highway Seremban KL beberapa tahun yang lepas sehingga meragut nyawa. Jadi kita tidak mahu benda ni berulang lagi lah. Jadi kita mohonlah masyarakat sedar akan perkara inilah. Baik. Kalau kita ikutkan juga padahnya kan, daripada bermula bergaduh mungkin daripada horn sahaja sehingga turun langgar dan sebagainya. Dan kita tahu juga dua-dua akan boleh diambil tindakan atas kesalahan mereka. Kalau kita ikutkan secara psikologinya bagaimana agaknya untuk mengawal? Kadang-kadang memang kita tahu kita tak nak memulakan pergaduhan dan sebagainya. Tapi bila kita diprovok, Prof, sebenarnya apakah cara yang terbaik? Adakah kita harus berlalu pergi atau kita harus berhadapan? Sebab takut tak dapat mengawal. Melibatkan maki hamun dan kata-kata yang mungkin betul-betul naik darah kan. Betul. Bagi saya mengikut konteks lah. Kalau macam kalau kita berhadapan dengan masalah, kita kadang-kadang macam dalam keluarga dekat rumah, kita kena berhadapan, kena menyelesaikan masalah. Tetapi bagi saya satulah di jalan raya dengan road rage tu risikonya sangat tinggi. Saya rasa
keadaan kadang-kadang body language tu mentafsirkan sesuatu. Contohnya kita keluar, kita guna tangan, kita tunjuk kan. Tak usah sebut pasal isyarat lucah dan sebagainya kan percakapan kita. Jadi kadang-kadang ini meningkatkan lagi risiko lah. Maknanya boleh berlaku itu. Jadi kalau saya rasa dalam keadaan seperti itu, kita tak perlu berdepan dengan keadaan itu. Kalau kita ketakutan, kita pergi WIS, cari balai polis yang berhampiran. Jangan kita bersemuka di situ lah. Boleh diselesaikan di balai polis kalau tanpa kemalangan dan sebagainya. Kerana kalau kita buat tindakan sendiri, takut kita pun sebenarnya mungkin kita tak bersalah. Kita orang menghalang jalan kita dan sebagainya. Tapi sebab kita emosi naik, jadi panas, baran dan sebagainya, kita mungkin langgar dan sebagainya. Mungkin kalau tengok video tadi pun mungkin reaksi seorang yang panik dan sebagainya. Sebab saya bukan nak katalah mungkin ada sesuatu pemandu tu ada kerisauan, anxiety dan sebagainya. Bila tengok body language orang datang, tunjuk tangan dan sebagainya, dia mungkin menjadi ketakutan yang amat sangat. Jadi tindakan kadang-kadang tindakan spontan yang tanpa diduga. Kalau mungkin nak tekan brake, tertekan minyak. Jadi lainlah akibatnya. Ada juga soalan daripada penonton kita di Malaysia yang ingin bertanya. Kita perhatikan soalan yang diajukan kepada panel. Ini juga melibatkan seandainya kalau ada yang serang tu gunakan senjata, misalnya kita nampak kayu ke ataupun yang bahaya lah. Kita memang di depan, belakang kita ada isteri, anak-anak semua. Jadi ini menimbulkan ketakutan lah ya. Betul. Jadi ruang lingkup untuk pertahankan diri, kita nak terus bergerak ke? Kalau gerak nanti langgar dia pula kan. Macam mana dalam situasi yang panik seperti itu? Saya rasa pertama sekali memang kita kena berhenti dan memikirkan apa tindakan seterusnya lah. Sebab kalau kita tak berhenti, mungkin kita melakukan sesuatu yang bahaya lah macam tadi. Tetapi kalau kita keluar dari kereta tu ataupun dapatkan pertolongan kepada yang orang berhampiran, mungkin ada pemandu lain juga di situ kan yang nampak keadaan itu mungkin membantu. Keduanya zaman sekarang ni saya rasa tidak macam kena ada dashcam lah contohnya kan. Kalau sebab itu menjadi satu bukti yang kuat lah apa yang berlaku. Tanpa itu kadang-kadang sukar untuk meyakinkan kalau masuk ke mahkamah dan sebagainya kan. Dan saya rasa kalau orang membawa senjata, bagi saya secara praktikalnya kita tak payah buka cermin dan sebagainya lah. Itu sangat menakutkan kan, bawa kayu, batu atau sebagainya. Tetapi kita kena berhenti sekejap, memastikan keadaan selamat dan kita cuba cari jalan untuk keluar daripada keadaan itulah. Saya macam tadi video tadi nampak macam jalan terhalang, dihalang, memang susah. Dan saya pun kalau dalam keadaan macam itu sangat menakutkan lah sebenarnya. Okey, mungkin kita mendapatkan juga pendapat daripada Profesor Dr. Rosby bagaimana jika provokasi yang berlaku tu melibatkan senjata dan sebagainya. Ini soalan daripada Facebook, Doktor, silakan. Right, okey, memang biasa berlaku dan saya nak tambah balik poin saya tadi berkenaan dengan karakter individu di mana ada setengah individu dia memang perangai dia suka menyimpan senjata ya dalam kereta. Jadi satu pencetus utama lah. Maknanya dalam kereta dia sudah ada baseball, kayu baseball, kayu hoki ataupun apa-apalah, besi, rantai sebagainya. Jadi memang kalau orang macam gini memang dia purposely dia akan bertindak secara lebih agresif lah. Memang ada. Di Malaysia pun saya rasa ramai kes macam gini. Memang dia kata senjata mesti kena ada. Dan ini kalau ikut undang-undang memang salah lah. Right, yang keduanya kalau kita lihat kajian-kajian bidang psikologi trafik ni menunjukkan bahawa ada beberapa faktor kenapa orang akan jadi marah ataupun menjadi tak boleh sabar sehingga mencetuskan road rage ni. Yang pertama adalah mengekori terlalu rapat. Ini 25% daripada kes yang dikaji menunjukkan 25% orang jadi marah kerana rapat sangat. Kereta belakang terlalu rapat dengan kereta depan itu macam tak boleh sabar nak potong aja. Yang kedua dia kata menggunakan mobile phone. Kereta depan ni tak sedar kan. Orang belakang dah horn, dia masih main telefon. Ataupun dia bawa slow main telefon. Jadi menimbulkan baran lah kan. Orang nak cepat. Yang ketiga, another 20% adalah berpunca daripada
dia panggil sebagai hogging. Hogging maknanya dia macam kes tadi lah. Lori gerak ke kanan, kadang-kadang bergerak ke kiri. Kerana macam seolah-olah seperti nak cari pasal lah, seperti nak cari gaduh. Jadi, tiga faktor ini adalah tiga faktor utama. Kemudian faktor-faktor lain seperti terlalu perlahan, terlalu laju, potong belah kiri. Patutnya potong belah kanan, tapi potong belah kiri. Jadi, semua faktor ini telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji dalam bidang psikologi trafik. Memang menjadi punca kepada fenomena road rage ini. Jadi kita mohon supaya kalau kita dirapati ataupun akan diserang, kita mesti bertindak secara rasional. Memang macam Prof kata tadi lah, Prof kata tadi dalam keadaan irrasional ni kita akan bertindak secara spontan. Seperti mana warga emas tu mungkin dia panik, dia melanggar. Tapi kita kena balik kepada strategi dia adalah anger management, menguruskan emosi, menguruskan kemarahan bagaimana. Yang pertamanya kena rasional balik, relax, kemudian kalau boleh gunakan elemen spiritual seperti istighfar, mengucap, sebut nama Allah. Jadi kalau agama masing-masing itu mungkin ada cara dia lah kan. Jadi ini satu cara daripada kita nak mengurangkan tindakan-tindakan yang di luar jangkaan. Kemudian saya rasa juga perlu kita menghubungi pihak yang berkuasa lah. Jangan bertindak sendirian sebab negara ini kita ada orang yang yang menguatkuasakan undang-undang. Jadi jangan ambil tindakan di tangan kita. Ingat kan, jangan ambil tindakan di tangan kita. Itu lagi bahaya keadaannya. Baik. Mungkin kepada Dr. Muhsin sendiri. Memberi rumusan akhir masa yang terhad ni. Saya rasa masalah jalan raya ini masalah utama di Malaysia lah. Kemalangan kita yang tertinggi, antara kematian tertinggi. Dah kadang-kadang kita dah normalisasikan keadaan ini. Jadi mentaliti kita sebagai mengutamakan keselamatan itu amat penting. Tetapi dalam konteks pergaduhan jalan raya dan sebagainya, kita kena ingat jalan raya itu bukan kita seorang. Semua. Kalau seorang yang selfish tu mungkin itu yang menjadikan tidak memikirkan keselamatan orang dan sebagainya, termasuk mempengaruhi corak pemanduan, jadi dan akhirnya terlibat dengan road rage lah. Jadi kita kena sedar bahawa kita kena kongsi bersama jalan raya dan keselamatan mesti diutamakan sebab kita tak tahu mungkin masa seterusnya dalam keadaan cara kita memandu dan sebagainya yang tidak ni, kita mungkin jadi mangsa. Ya, betul. Sebenarnya kalau boleh saya tambah sedikit ya, Prof, ini adalah pesanan daripada ayah saya sendiri sebab pesanan kepada kita semua pengguna jalan raya, bila kita jalan raya bukan sahaja tentang siapa salah atau betul. Fikirkan tindakan kita akan jadi apa seterusnya. Selepas dah jadi apa, menyesal tak sudah nanti. Betul, sangat betul. Betul, sangat tepat tu. Betul kan? Meningkatkan love di jalan raya. Kita Kempen. observe, visualize dan estimate apa kejadian. Semoga bermanfaat lah insyaAllah. Kempen sayang pengguna lain. Betul. Sama-sama guna jalan raya. Sama-sama guna jalan raya. Betul. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Sahari dan Profesor Dr. Rosmi Ismail berkongsi tips dan juga peringatan. Semoga kita dapat manfaat lah sebab bila ia berlaku, amarah tu takkan bawa ke mana lah. Betul. Amarah sekejap je tapi implikasinya kita mungkin dipenjarakan, mungkin ada impak yang buruk ya. Bayangkan kalau orang yang terlanggar tu ada kematian, kecederaan kekal, ia akan menjadi lebih buruk lagi kepada kehidupan dia dan kita. Betul, jadi fikir-fikirkan. Dan saya dan Fatty sebenarnya bukan di sini sahaja, kita ada lagi ni yang saya rasa sangat-sangat memberi inspirasi.